80 tahun bukan. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh menegaskan beliau bukan budak catur kepada mana-mana pemimpin, sebaliknya menganggap dirinya dan seluruh ahli parti sebagai aku budak UMNO atau abu. Dr. Muhammad Akmal berkata istilah abu yang dahulunya sinonim dengan slogan provokasi pihak lawan kini dijenamakan semula sebagai lambang kesetiaan dan jati diri ahli terhadap kelangsungan parti keramat itu. Beliau berkata demikian bagi membidas dakwaan pemimpin PAS baru-baru ini yang melabelnya sebagai ejen kepada pemimpin tertentu dalam parti. Yang dia cakap, Akmal ini budak catur Zahid Hamidi. Bos dia Khairi Jamaluddin. Saya nak beritahu dekat pentas keramat ni, depan semua orang, saya bukan budak catur. Saya bukan budak Zahid Hamidi. Saya bukan budak Mat Hassan. Saya bukan budak Khairi Jamaluddin. Tapi saya adalah abu. Aku budak UMNO. Sorry, saya nak beritahu. Kita ni abu. Aku budak. Sekali lagi. Abu, aku budak. Itu kita semua. Sebab inilah sebab tu parti kita stabil, Datuk Seri. Kita tak gaduh. Kita tak ada tim riset ke tim Shiltok, tak ada. Kita tak ada. Kita tak ada tim yang apa satu lagi Rafizi ni, apa tim dia ni? Apa-apa lah lantaklah dia, kita tak punya lah. Tapi kita semua ni adalah budak. Kita abu, Datuk Seri. Dulu orang cakap abu ni asal bukan UMNO. Hari ni kita terbalikkan. Aku budak. Make sure abu ni mesti training. Boleh tak training? Beliau berkata demikian ketika berucap pada konvensyen 80 tahun UMNO di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC pada Sabtu 2 Mei. Mengulas mengenai proses peremajaan parti, Dr. Muhammad Akmal memuji keberanian kepimpinan tertinggi UMNO yang benar-benar mengutarakan kata atau walk the talk dalam memberikan ruang seluas-luasnya kepada golongan muda. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau berkata pembaharuan sistem pendaftaran ahli secara dalam talian menjadi bukti nyata apabila lebih 50% daripada kira-kira 14,300 ahli baharu yang mendaftar terdiri daripada golongan pemuda.